Angin. Okey geng, hari ni Sabtu 16 hari bulan Mei. Aku turun ke kolam Jugra RM3 hari ni. Bawa anak dan isteri aku nak try memancing dekat sini. Sebelum ni dah biasa dah aku mancing, tapi aku tak ada rekod lah. Ini baru nak try buat YouTube mancing-mancing ni. So yang mana baru jumpa channel aku, terima kasih layan video aku. Kalau sudi subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Okey? Boleh tengok sampai habis. Terima kasih. Layan video-video aku strike. Ada juga satu lucut. So total trip kali ni aku dapat 3 ekor je. Lebih kurang 3 kilo ke semuanya, 3 ekor ikan tu. Lepas tu masa nak keluar, timbang lah. Apa lagi kolam Jugra ni, dia konsep dia korang mancing sepuasnya, lepas tu korang timbang. Hari ni aku kena lebih kurang dalam RM75, campur siang jadi RM78. Berbaloi lah nak cari ikan lauk ni. Apa-apa pun korang enjoy je lah tengok video ni. Okey, hilang terima kasih. Aku punya ni dalam tu. dalam Dalam tu. Ada ketuk biar. Tak lah, aku dapat 7 dah. Oh kat sini ni? Kat sini? Oh dah 7 lah. Kau apa masuk tadi? Ha? Kau apa masuk tadi? Pukul 8.30. Oh awal lagi lah. Allah. Oh. Dia ketuk je. Ya. Besar bang. Sini. Aduh, dia ketuk saja. Ini malas ni. Aduh, tak dapat. Tak apa. Oh, rumah ajak tadi ni nak cari 5 ekor katanya. Kali bang. Bukan kuning. Ekor merah. Ui, besar eh. Besar ikannya. Okey lah, dah 2 ekor dah dapat. Air tak ada. Biar gulung 3 kali, stop, bagi dia jatuh. Gulung 3 kali, stop, bagi dia jatuh. Mama. Nah. Dah rekam belum? Ya, jap. Terus slow ya? Itu jangan ni tau, bagi lurus, bagi dekat. Tak apa. Okay, stop. Kamera. Macam ni lah, dia main dasar macam ni. Dia macam ketuk-ketuk. Dia kata nak balik, tapi dia kata nak main kat Jelahak ni. Kawan dia belanja. Nak main Jelahak pula. Santap lah. Tak apa, siapa? Layan je. Ke atas. Layan je lah. Abang tengah rakam ni. Apa yang cepatnya? Ada. Apa, relax je?
Okey. Sampai dapat sampai dapat. Lagi. Jangan pusing kan ni. Ha. Biar je dia main. Ha. Pusing je lah. Jangan pusing tapi. Dah. Stop. Nak pergi buka. Akhirnya dapat juga. Okey, terima kasih yang menonton sehingga setakat ni. Waktu ni wife aku dah nak ajak balik dah. Buka bil So video sampai takat ni. Terima kasih.